Korang berdua takkan tengok saja. Alat-alat besi ni bukan perhiasan taman tau. Aduh, Uncle Fish. Panaslah petang ni. Lagipun besi ni keras sangat lah. Sakit tangan Wan kalau pegang lama-lama. Kan, Faiz? Betul tu, Uncle. Besi ni untuk orang besar macam Uncle je. Kami ni budak-budak lagi. Mana ada tenaga nak angkat badan sendiri. Salah tu Faiz. Kesihatan ni kena mula daripada sekarang. Bukan tunggu dah lama baru nak mula. Kena mula sikit-sikit. Tapi Uncle, atuk saya kat rumah tu pun kuat lagi. Walaupun tak main besi-besi macam ni. Dia relax je Uncle guni beras. Zaman atuk kamu duluan, lain. Mereka bekerja di bendang, di kebun. Hari-hari perlu keluar buat kerja fizikal. Kita di rumah hadap komputer. Pergi sekolah naik kereta. Kita kena gunakanlah kemudahan yang ada ni. Percuma pula tu. Tapi Wan nak jadi pemain badminton macam Lizzie Jah. Badminton pakai raket, bukan pakai besi macam ni. Saya pun sama. Saya nak jadi atlet balapan. Nak jadi pelari terpantas di Malaysia. Macam Azim Fahmi, kena lari laju je. Bukan kena angkat besi. Korang silap tu. Nak smash dalam badminton, tangan kena kuat. Nak berlari dalam balapan, otot kena padu. Semua atlet hebat pelatih di tamat atau gym tau. Maksudnya, Uncle, kalau kami nak capai cita-cita tu, kami kena mula guna alat ni lah, Uncle. Ya, tapi ingat, jangan lakukan vandalism. Vandalism? Conteng, rosakkan harta benda awam dan jangan buat benda yang bukan-bukan. Nanti adik-adik kamu nak gunakan harta benda awam ni. Barulah kita boleh jadi atlet bersiasat tinggi. Betul kata Uncle. Kalau alat ni rosak, macam mana saya nak berlatih jago lari nanti? Saya akan pastikan geng lari saya jaga taman ni elok. Wan pun sama. Siapa yang conteng palang kat sini, Wan smash dia nanti. Okey Uncle, Wan nak cuba main ni lah. Macam tu lah. Kesihatan tu satu amanah. Kemudahan satu amanah. Kita guna sama-sama. Mana tahu dalam 10 tahun akan datang, Uncle dapat tengok kamu berdua dalam TV bawa nama Malaysia. Mestilah Uncle. Masa tu Uncle kena cakap, tu game besi taman saya tu.